Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Suram Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Kali ini kita nak recap second match grouping ACL 2 di antara Selangor bertemu dengan finalis ACL 2 pada musim lepas, iaitu wakil daripada Singapura, Lion City Sailors. Ingatkan boleh tengok ex-captain Selangor Safwan Baharudin main dalam match ni bertemu dengan bekas kelab dia. Consider bekas ke? Sebab sekarang ni dia dilonkan daripada Selangor ke Lion City Sailors. Tapi malangnya tak ada pula nama dia dalam first 11 dan tak ada juga dalam sub. Tak pastilah sebab injured ataupun ada gentleman agreement. Ini juga first match coach interim Selangor Christopher Gamel take over match Selangor lepas coach Kino direhatkan walaupun menang lawan Tampines Rovers dalam match Shopee Cup sebelum ni. Walaupun dengan coach baru, Selangor masih ada masalah yang sama, lambat settle down. Kali ini lepaskan 2 gol dalam tempoh 13 minit pertama perlawanan. 2 gol ni bolos daripada flank kanan di area Quantin Cheng. Player defense line pun dah tak mampu nak menyelamatkan situasi sebab diorang sendiri pun kelam kabut. Gol kedua Lion City Sailors jelas menunjukkan betapa kelam kabutnya defense line Selangor. Minit ke-20, ke-25 baru Selangor nak settle down, meningkatkan intensiti serangan. Tapi Lion City Sailors bertahan dengan formasi 5-4-1, sukarkan Selangor pecahkan defense line City Sailors. Tengah Selangor dalam momentum sedap nak pergi menyerang, tiba-tiba match terpaksa diberhentikan pada minit ke-30 sebabkan kilat dan hujan lebat. Lebih daripada 1 jam jugalah match ni diberhentikan dan disambung semula dalam keadaan hujan yang lebat. Padang basah tapi nasib baik padang tak jadi bendang. Selangor cuba comeback menerusi penalti Moraes. Tapi defense line Selangor terus ceroi. Lion City Sailors attack dengan taktikal yang sama. Hantar bola ke belakang defense line, kali ini dekat flank kanan. Hasilnya Anderson Lopez berjaya melengkapkan hat-trick dia. Tak cukup dengan hat-trick, Anderson Lopez skor gol ke-4 pribadi dia dan gol ke-4 Lion City Sailors. Kali ini berpunca daripada kesilapan Selangor yang hilang bola dekat midfield. Miki passing bola mengelirukan ke Afro, end up kena counter attack. Rupanya Anderson Lopez ni merupakan top scorer J1 League 2 musim berturut-turut pada musim 2023, musim 2024. Patut dia power nak haram. Start musim ni Anderson Lopez sign 3 tahun kontrak bersama dengan Lion City Sailors. Selangor cipta gol kedua, persis gerakan gol Lion City Sailors. Moraes hantar bola ke belakang defense, Miki dekat flank kiri attack the ball dan score. Selangor ada je peluang nak score at least 2 gol lagi, tapi di Romram dan Musawi gagal memanfaatkan peluang terbuka untuk skor gol tu. So Selangor terpaksa berpuas hati dengan keputusan 4-2. Daripada segi kekuatan, bagi aku Selangor dengan Lion City Sailors ni tak jauh beza pun, sama level patutnya. Cuma bezanya taktikal dan strategi lah yang membezakan kedua-dua tim ni, menang ke kalah. Walaupun Selangor control ball possession dengan jurang yang besar, tapi Selangor tewas kepada counter attack Lion City Sailors. 2 match grouping ACL 2, dua-dua match Selangor tewas 4-2. Selangor sekarang ni berada di lubuk grouping, berada di kedudukan tercorot. Banyak kerja nak kena buat ni kalau Selangor nak lepas grouping. Kalau tak, Selangor sekadar pelengkap jadual je lah. Lepas ni nak kena hadap Persib Bandung pula. Hopefully Selangor come back stronger. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.